Antara nikmat yang kita tak sedar adalah kita mampu melangkah kaki ke masjid, ke surau. Tuan-tuan bayangkan jika kita selalu datang ke masjid, ke surau, tiba-tiba seminggu kita tak datang, kita rasa rimah. Sebaliknya, kalau orang seminggu tak datang, tiba-tiba dia datang, dia rasa lain pula. Itu bezanya. Artinya masjid, surau ni benda, tempat yang tak boleh kita tinggal dalam hidup kita. Segembira mana kita, sesusah mana, sesukar mana, masjid adalah tempat utama yang kita wajib datang. Wajib tu bukan maksud saya semayang berjemaah tu hukumnya wajib. Tak. Maknanya kita cuba memposisikan dalam diri kita ni, masjid ni tak dapat tidak mesti datang. Kisah yang banyak kalau saya nak cerita, tapi masa bukan nak kisahkan yang itu. Tapi itulah peri pentingnya datang masjid.